kedai ni sedap, roti canai dia sedap. Orang cakap dekat kedai ni, kat kedai Dasko ni, roti canai dia sedap. Jadi kita nak pergi try. Dia banyak lagi, bukan roti canai je tau. Dia ada lontong, ada nasi lemak, ada laksam laksa, banyak lagi. Sekarang ni kita berada di Jalan Sekolah Bandar. Sekarang ni kita berada di Jalan Sekolah Bandar. Ini kedai dia. Ini kedai dia. Inilah kedai dia. Okey, kedai dia. Kita berada kat sini. Okey, ni kedai dia. Kat sini ada lontong, goreng, goreng. Ni air gula pada air gula. Ni kotak dah, ni kotak dah. Bergerak ni. Bergerak ni customer sendiri datang letak makanan. Aduh, kedai ni bahaya, macam mana boleh terlepas tu? Ni bahaya tu bahaya. Bahaya ni. Aduh. Ada apa ni? Ada tempe, ada tahu. Oh, sedap-sedap ni. Korang kena try lontong dekat kedai kat ni, Dasko. Kedai kat ni roti canai Dasko. Okey. Lepas tu kita pun letak ayam. Oh. Letak ayam. Oh. Okey, kita ada sambal sotong, sambal binis. Ini kita ada sambal. Kalau macam saya tak suka letak sambal. Saya suka makan macam ni. Sedap. Saya demo kena terang. Mari di Kuala Kerai, Jalan Sekolah Bandar. Kalau turun bukit tu, Jalan Sekolah Bandar tu, lorong kedua sebelah kanan ada kedai dekat tepi. Korang kena try. Sedap. Alhamdulillah. Saya boleh bagi 10/10. Saya lah, korang saya tak tahu lah.
Korang kena datang try sendiri lontong ni memang ni. Kalau korang tanya saya buat konten guna apa, saya pakai benda ni. Murah je guys, korang boleh check dekat beg kuning kat bawah tu. Harga tak sampai pun RM20. Selesa, pakai dia pun selesa.